ramai rakan-rakan anda yang telah menjadi mangsa scam ini. Guys, ini antara scam yang sedang viral sekarang ini. Jika anda terlihat iklan ataupun mesej di dalam media sosial yang mengatakan mereka daripada KWSP yang menawarkan pengeluaran duit KWSP, jangan percaya. Itu merupakan iklan daripada scammer. Seorang mangsa yang telah mengalami kerugian berpuluh ribu ringgit gara-gara iklan daripada KWSP ini. Guys, iklan ini bukan iklan daripada KWSP yang betul. Ini merupakan iklan daripada scammer yang menyamar sebagai KWSP. Anda akan lihat iklan ini di dalam media sosial anda. Bagaimana anda nak tahu ini iklan daripada scammer? Senang je. Anda tengok yang postkan iklan ini. Ini bukan hebahan yang dikeluarkan oleh laman web rasmi KWSP. So, jika anda lihat apa-apa sahaja iklan tentang KWSP yang bukan dikeluarkan dari laman web rasmi KWSP, si scammer ni mengarahkan anda untuk mesej dia seperti mana dekat bawah tu, hubungi kami hari ini. Setelah anda mesej dia, anda terdesak untuk mengeluarkan duit anda, akhirnya dia akan minta anda buat bayaran. Di situ anda akan mengalami kerugian. Nak tahu pasal KWSP, kau pergi follow sekarang media sosial rasmi KWSP. Semua hebahan, semua info, semua pengumuman keluar kat situ. Kau jangan tengok pengumuman daripada page-page lain, agensi kerajaan, syarikat swasta. Saya tengok je iklan tu, saya tengok je mesej anda terima, panggilan yang anda terima, apa saja anda terima dalam handphone anda, saya boleh tahu itu scam ke tak. Anda nak saya kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, training, seminar, kursus dan sebagainya, bagaimana untuk menjadi masyarakat bijak digital, bagaimana untuk memastikan anda tahu tentang keselamatan digital, elak menjadi mangsa scam. Saya akan hadir ke lokasi anda. Saya akan ajar anda segala formula dan rahsia itu.